sebenarnya kes kita terlalu banyak. Terlalu banyak Terlalu banyak. Saya rasa ada lebih kurang kes-kes besar ni lebih kurang hampir-hampir 40. 40 Kes besar. Oh. Contoh Ini yang melibatkan macam mana? Ya, penipuan oleh orang-orang tertentu dalam bank. Oh. Contohnya ada orang tu bankrupt sampai 80 juta. Uish. Dia pun tak ambil duit 1 sen pun, tapi dia bankrupt. Masya Allah. Okey, apa cerita kau tanya cepat? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Brotherhood Podcast. Hari ini saya bersama individu yang hebat yang telah banyak membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan, iaitu Datuk Nazim Johan, Tok Ki daripada PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Okey Tok Ki, sebelum mula, boleh saya tahu sedikit tentang Tok Ki? Alamak, ni apa? Sikit je. Okey, tak ada. Tok Ki berasal daripada mana? Kita dah jadi orang Kuala Lumpur. Okey. Walaupun asal parentsnya di Perak dan Kelantan juga. Okey. Jadi kita orang biasa di lapangan yang cuba bantu apa yang boleh dibantu kepada mereka yang memerlukan nasihat dan bantuan dan panduan. Okey, faham. Okey. Macam mana Tok Ki boleh dapat gelaran sebagai Tok Ki? Tok Ki ni dia orang Perak. Tok dia panggil Tok Ki. Jadi Tok Ki ingat daripada tahun 2000 tahun 2000 Tok Ki buat siaran live di Radio IKIM. Radio IKIM Okey. Jadi kita melihat yang dia kena ada satu figura yang tua yang mungkin banyak bercakap. Okey. Dan mungkin cuba menasihatkan orang-orang muda. Okey. Jadi Tok Ki itu dikira satu nama yang mudah digunakan. Okey, betul. Okey. Okey Tok Ki. Sebelum kita mulakan lebih dalam sikit okey, saya rasa kita nak tahu pasal PPIM pula lah. Boleh Boleh. Pada tahun bila PPIM ditubuhkan? 1997. Okey. Cara rasminya, tapi kita telah cuba bersama untuk menubuhkan persatuan ini daripada saya Tok Ki rasa tahun 1995 96, tapi belum ditubuh. Belum ditubuh penuh ya, kita berusaha untuk mendapat kelulusan. So daripada 1997 sampai sekarang Tok Ki? Ya. Oh, lama juga ya? Yalah, lebih kurang 28. 29 tahun. 29 tahun. Kalau ikut betulnya 27 tahun. 28 tahun yang telah kita cuba membantu apa yang boleh. Jan, pasang air kipas terlalu panas, aku tak boleh nak. Oh iya ke? Cuba sini tengok apa yang boleh. Tak kipas. Tu kipas tu tak boleh pasang. Yang sebelah kiri, belakang. Bukan. Yang satu lagi. Situ. Jalankan dia. Kalau tak boleh panas ni, dia tak boleh. Betul. Panas ni. Okey. Teruskan. Macam mana Tok Ki boleh terfikir nak tubuhkan persatuan ni? Sebenarnya dalam persatuan ni ada berapa orang yang tubuhkan ataupun Tok Ki seorang? Yang betul-betul turun padang untuk menubuhkannya mungkin Tok Ki seorang lah. Tapi kita berpakat-pakat dengan kawan-kawan untuk mewujudkan satu platform untuk membantu. Dulu ni lebih kepada membantu masalah makanan halal. Masa zaman tu antara yang paling bermasalah adalah mencari makanan yang halal. Zaman tu lah. Zaman tu 1997 tu. Banyak sangat makanan yang dikata halal pun sebenarnya tak halal. Sebenarnya tak tahu halal tidak pun. Okey, faham. Jadi
waktu tu lah Tok Ki fikir nak tubuhkan. Ya, kena ada. Pasal kena ada satu badan yang dapat membantu pengguna supaya tidak seterusnya diperguna. Okey, betul. Faham, betul. So, biasanya kalau waktu 1997 tu, so ada tak tentangan daripada mana-mana pihak? Oh, memang ada. Orang memang sebenarnya kita buat kerja-kerja macam ni pun bukan semua orang suka. Yalah, betul. Ramai juga orang tak suka dan ada juga agensi yang tidak suka pada kita. Betul. Pasal kita macam mengganggu gugat kerja orang dan akan kadang-kadang kelihatan yang apa yang dijalan atau yang diuruskan tu mungkin perlu diperbetulkan. Jadi orang tak sukalah. Betul. Lepas tu Tok Ki biasanya pada zaman tu ada berapa kru yang bersama Tok Ki? Mula-mula sedikit. Kita sebenarnya sebuah persatuan yang kecil, tapi oleh kerana kita dah lama buat macam-macam, kita alhamdulillah berjaya menubuhkan satu pasukan yang kiranya boleh buat kerja lah. Jadi kalau kau tengok di luar sana tu, Alhamdulillah, itu semua keratan surat khabar muka depan. Kau tengok kat luar tu, panggil galeri muka depan. Itu adalah semua bukti-bukti kerja-kerja kita yang kita telah jalankan untuk mendapat liputan akhbar utama. Bukan senang nak dapat akhbar muka depan. Betul. Itu penuh tu akhbar muka depan untuk kita melakukan apa yang perlu dan biasanya mendapat liputan lah bila kita buat. Dan faham. 500 lebih muka depan. Banyak. Satu benda yang amat sukar. So dalam waktu 28 tahun ni, kes yang paling Tok Ki rasa Tok Ki ingat lah sampai sekarang. Maksudnya waktu mula-mula kan Tok Ki cakap sebab ditubuhkan ialah sebab banyak kes tidak halal. Betul? Ya. So nak menentang lah mana-mana yang kita tahu ada orang cakap halal tapi sebenarnya tak halal. Betul? Kita kadang-kadang kita merasa kita ni pengguna. Sebagai pengguna, kita mempunyai hak-hak yang jelas. Pengguna dia ada hak yang jelas. Contohnya hak untuk mendapat maklumat. Ataupun hak untuk memilih. Ataupun hak untuk mendapat ganti rugi. Tapi biasanya semua tak dapat. Itu hak-hak yang telah diperakui oleh badan-badan antarabangsa seperti United Nations ke atau kerajaan-kerajaan dunia. Itu hak-hak yang telah terjamin. Yang kita perlu apa ni kata orang, kita perlu fahami. Tapi malangnya kebanyakan pengguna kita tak faham. Jadi kita tolong diperguna. Betul. So sambung tadi yang saya tanya tadi, yang mana kes yang paling Tok Ki rasa Tok Ki ingat sampai sekarang lah, benda tu yang paling besar lah, impak dia paling besar. Sebenarnya kes kita terlalu banyak. Terlalu banyak. Saya rasa ada lebih kurang kes-kes besar ni lebih kurang dekat hampir-hampir 40 kes besar. Ini yang melibatkan macam mana? Ya, penipuan oleh orang-orang tertentu dalam bank. Contohnya ada orang tu bankrupt sampai 80 juta. Dia pun tak ambil duit 1 sen pun, tapi dia bankrupt. Masya Allah. Jadi kita selesaikan, kita tolong dia 13 tahun dia bankrupt, alhamdulillah. 80 juta tu dapat balik ke ataupun macam mana? Mana bank tarik balik. Pasal dulu bank bankruptkan dia disebab dia dikatakan adalah penyamin. Rupanya dia tidak penyamin. Jadi dia orang menipu terlalu banyak. Terlalu banyak yang dia orang menipu. Makanan. Contohnya Federal Flour. Membekal pengguna dengan tepung yang beracun.
Jadi sebab tu kita banyak penyakit. Faham. Jadi bila tepung yang beracun, orang yang membekalnya untung banyak lagi. Betul. Dia dapat subsidi. Betul. Orang dapat kekurangan macam-macam. Jadi benda-benda yang macam tu lah. Okey. Jadi tapi tu cakap senarai terlalu banyak lah, Kes Along lah, kartel lah, sindiket lah. Itu lain lah. Itu semua antara Itu satu antara yang daripada satu. 40 kes-kes besar. Satu daripada 40 kes Along tu semualah Okey. So sepanjang ni sudah, kalau orang bukan Islam, boleh ke diorang Sama datang? je, boleh. Semua Boleh. boleh. So Tak ada masalah. bukanlah PPIM ni Tak hanya ada, untuk tak ada. orang Semua Islam. Kita Terbuka tengok lah. memang terbuka. Kita Okey, menolong okey. semua orang. Ada juga yang orang bukan Islam selalu datang. Orang Cina, orang India memang ada. Biasanya kes apa yang biasa diorang datang? Kes minta bantuan, Minta kes along, kes scam, semua tu lah. Okey, faham. Okey. Toki tahu kan pasal 15 hari bulan 4 itu hari yang mana surat khabar Sinchu Delhi telah print gambar Malaysia tanpa bulan. Yang mana bulan tu bermaksud agama Islam adalah agama rasmi negara. Apa pendapat Toki tentang tu? Pendapat Toki mudah je. Okey. Proses untuk membawa budaya atau mungkin pengaruh baru ini biasa dijalankan oleh pihak-pihak tertentu. Okey. Contohnya mungkin komunis yang ada betul. di sini, yang masih ada ke. Jadi mereka sentiasa cuba memesongkan pandangan kita, memesongkan amalan kita dan fahaman kita. Jadi apa yang kita tengok itu adalah satu proses yang kita lihat sebagai usaha untuk mencairkan pegangan kita. Dahlah kita ni pegangannya lemah, dicairkan lagi. Jadi, betul. Kita mungkin ke arah tidak ada apa-apa pegangan satu hari esok. Jadi ini kita kena lihat balik macam mana kita nak menangani kes-kes demikian. Kerana kes ini amat serius. Pada topik yang amat serius. Macam akidah. Betul. Jadi benda-benda akidah ini perlu lakukan sesuatu untuk menentukan yang akidah terutama di kalangan muda tu amat penting untuk kita fahami secara jelas. Betul. Kalau tidak, macam kita lah kepercayaan pada Allah katakan. Benda ni nampak sikit. Tapi betul. Kalau dia, contohnya kalau kita tengok proses pendidikan. Kalau kita tengok masih lagi banyak buku sains yang mengatakan manusia ini datang daripada buruk. Betul. Masih lagi hari ni pun masih sampai lagi. Sekarang kan. Jadi betul. Kita, itu yang kita kata tadi, dia dapat menghakis keyakinan kita. Jadi bila keyakinan dah hakis, maka kita pegangan kita akan jadi lemah. Betul. Jadi ini yang kita kena ajar anak-anak kita, pasal anak-anak kita akan belajar benda yang sama. Betul. Jadi bila dah begitu, kita pula ajar anak-anak kita belajar. Jadi fikiran mereka ini boleh dicanai mengikut agenda mereka. Macam yang tadi ajaran mungkin tak ada bulan. Dulu bendera pun terbalik. Betul. Warna pun berubah. Belajar bahasa Jawi pun tak boleh. Benda-benda yang begitulah yang kita rasa perlu dilihat secara serius dalam pembentukan negara ini. Betul. Tapi kalau macam tu, biasanya siapa yang sepatutnya dipertanggungjawab? Kerajaan sendiri kena bertanggungjawab. Tapi rakyat pun bersama. Rakyat pun kena buat kerja juga. Jadi contoh, kerajaan lemah, rakyat lemah, hancur lah. Betul. Jadi kerajaan, kita tak boleh buat sesuatu. Pasal hari ini mungkin sistem kita, setiap 5 tahun kita pilih pemimpin baru. Tapi pemimpin pun dia pun tidak melalui proses pendidikan yang jelas. Kita tengok kurang sangat. Okey. Apa yang patut atau yang perlu kita lakukan bagi memperkasakan jati diri kita. Betul. Jadi ini adalah proses pembentukan jati diri, pemerkasaan jati diri. Benda-benda yang ni kuat. Kalau kita tengok orang Indonesia, dia ada dia punya
Pancasila apa ni? Uh, Panca alamak aku tak ingat. Dia punya keyakinan itu. Oh, kita mungkin kurang beri perhatian. betul. Pasal mungkin kita merdeka melalui British. Bukan melalui proses peperangan. Jadi itu pendidikan jati diri itu Pancasila. Pancasila. Ke Indonesia kan. Okey. Jadi dia ada dia punya Pancasila, tapi kita mungkin rukun negara, mungkin perlembagaan negara yang mana itu kita ambil mudah. Jadi kalau itu ambil mudah, hancur. Betul, Sebab betul. itu hari ini kita lemah. Kita jadi tak kisah orang marah pun kita tak kisah. Orang mempermainkan agama kita pun. tak kisah. Kita tak faham. Tapi bila orang lain punya agama dimainkan. Tak boleh kita tak. Orang lain bersungguh. Bersungguh, betul. Contohnya kuil ke apa benda ke. Dia walaupun dia tak ada hak pun dia masih tuntut. Betul. Kita yang ada hak pun kita benarkan. Jadi ini adalah satu proses yang kita kena didik balik. Kita kena latih anak-anak supaya faham. Pasal kalau benda ini tidak difahami dengan betul, maka kita akan lupa. Tak ada pegangan ni. Jadi esok kita pun jadi tak ada semangat. Anak-anak pun akan tengok akan macam mudah. Jadi semangat mudah. paling penting. Betul, betul. Okey. So, biasanya kalau dah rakyat dah mainkan peranan buat yang macam tu kita cakap lah tadi kan. So, kerajaan pun buat sambil lewa je. Macam mana pula tu? Dia proses. Jadi sekarang ni macam ni. Kalau anak-anak kita tidak diajar jangan ada pembaziran makanan. Kita ajar anak-anak kita kan. Betul. Tapi sebenarnya kita pun tidak kata orang kisah mana pun. Anak makan tak habis pun kita okey je. Tapi kita tak nak dia membazir. Bila anak ni besar, dia pun jadi pemimpin juga. Pemimpin yang membazir lah akhirnya. Betul. Jadi kena tengok anak-anak kena diajar. Semua proses ini perlu dilakukan untuk reinforce. Macam kita tengok China, dia melakukan proses reinforcement. Kalau satu masa dulu China, bangsa yang dibuli. Kalau tengok sama Jepun bully dia. Dan kalau tulis tengok di taman, menulis Cina, anjing dan Cina tidak dibenarkan masuk. Di negeri Cina sendiri. Masa dia orang ditawat. Anjing dan Cina tidak dibenarkan. Jadi dia orang berlawan balik. Jadi faham. kita kena lihat itu kembali apa proses dia. Apa yang kita telah lakukan untuk mendidik anak-anak kita supaya bangkit dan berani. Jadi sekarang kita tidak ada pilihan. Kita kena latih balik anak-anak kita supaya faham. Supaya berpegang kepada konsep-konsep tertentu. Dan pada Toki, kalau hari ini, kalau kita nak maju balik, kita nak dihormati, kita kena balik kepada Islam sendiri. Pasal Islam cukup mengajar. Itulah laluan yang paling mudah. Dan terbukti. Betul. Setuju. So sekarang ni ekonomi negara kita pun dah macam huru-hara juga boleh tahan. Lepas tu dengan Trump lagi yang buat pelaksanaan takrif selama 90 hari kan ditunda. So apa pendapat Toki? Siapa yang akan terkesan dengan takrif ni? Ataupun sebenarnya kita takkan terkesan pun? Kita memang terkesan. Tapi kita ambil mudah dan kebanyakan kita sebenarnya memang bengong. Betul. Betul bengong tak masuk akal pun ya. Terlebih bengong pun ya. Ni pemimpin pun. Ya ke? Ya, lepas kita tak ada latih. Kita tak ada arah tuju. Contohnya nak beli barang. Kita kena utamakan produk tempatan. Itu asas. Asas. Kalau itu pun kita tak boleh buat, hanyutlah. Yelah, kita ambil daripada luar kan. Kita tengok macam mana Indonesia. Dia amat menghormati, mengkagumi produk mereka sendiri. Produk tempatan. Jadi kita tidak. Kita mudah, kita senang. Sebab itu kadang-kadang bila tidak ada satu perjuangan melepaskan kita daripada penjajahan, jadi kita jadi ambil mudah. Jadi dia kadang-kadang sesuatu yang mencabar itu merupakan latihan kepada kita.
Jadi kalau anak-anak, contohnya anak-anak, keluarga yang kaya, Okey. kadang-kadang ada sangat negatifnya. Pasal dia tak payah susah, dia tak payah jadi susah. Ni satu proses pendidikan. Betul. Jadi bukannya kita lihat dia dapat semua, dia untung. Tak semestinya. Pasal pendidikan itu perlu dilatih dari dalam diri. Sukar tu kena dilatih daripada dalam diri. Betul. Kekurangan itu dilatih macam mana nak mengatasi. Bila orang ni melalui ujian, baru dia mempunyai banyak kelebihan. Betul. Kalau tak ada susah, sukar orang itu nak berjaya. Pasal betul. dia tak ada apa benda dia tidak diuji. Kalau contohnya dia jadi komando kan. Betul. Kena uji macam-macam. Kalau komando pergi je dapat sijil, tak jadi benda. Betul. Apa pun tak boleh buat nanti Betul. So benda ni akan terkesan kepada rakyat dah. Sudah tentu. Terkesan dari segi macam mana itu? Barang akan meningkat. Yalah, barang akan naik, duit kita pun turun. Betul. Dulu nilaian barang rendah lagi, sekarang barang dah tinggi. Dah tinggi betul. Jadi bila barang dah tinggi, dia masalah dia, maknanya kita kurang kuasa beli. Gaji sikit. Jadi kalau nak beli barang, jadi bertambah sukar. Jadi ini yang kita perlu ajar anak. Contohnya, kita kena didik keluarga kita. Contohnya nak beli barang. Okey. Apa bajet kita? Berapa bajet sebulan? Macam mana nak kurangkan bajet? Macam mana nak lebihkan keberkesanan? Macam mana? Contohnya, kita mungkin nak tengok, kalau kita tengok, kita nilai sekeliling kita kena nilai kekuatan dan kekurangan. Contohnya, kalau kita duduk di rumah, kita boleh tengok, antaranya lah, mungkin antara proses dia, jaga anak. Kalau nak jaga anak, mungkin nak kena dibantu. Betul. Jadi, mungkin tak ada upaya kita kena ambil pembantu rumah. Betul. Tapi kalau ambil pembantu rumah, kadang-kadang kita bayar juga. First round tu, kita tengok anak-anak kita, budak-budak ni, dia pandai. Dia perintah pembantu rumah tu macam dia pun bos. Jadi itu bukan proses yang baik untuk dia. Maknanya patut kita tengok dia ajar membasuh, mengemas, tolong. Lepas tu macam mana nak mungkin buat kuih sikit ke, buat apa benda yang tahan. Nak buat kuih pula, buat kuih yang boleh tahan lama ke, ataupun kita tiap hari nak kena buat. Penting juga. Betul? Jadi itu kena menilai dan mungkin jual melalui apa-apa proses. Jadi itu semua adalah proses dia. Betul. So memang akan terjejas kepada, jadi kita kena ubah. Kita kena ubah sentiasa nak melihat apa yang akan menjadikan kita produktif. Kalau kita produktif, kita ada duit, maknanya kita telah berjaya mengatasi cabaran waktu itu. Maknanya susah ni nak hidup ni. Betul. Mungkin rumah tak ada pilihan, sewakan sebilik rumah. Betul. Jadi tak itu tengok. Lepas tu mungkin siapa nak pergi kerja, boleh tumpang kereta, bayar sikit. Jadi kita kena kreatif. Jadi kalau pada keluarga yang kaya, dia tak terfikir. Yalah, betul. Jadi kalau dia keluarga kaya, dia buat apa nak buat, dia pergi 10 kali sekejap tak betul kerja pun dia okey je. Betul. Jadi kalau kita tak boleh. Kita contohnya yang paling penting, nak pergi makan. Nak belanja makan berapa ni? Nak makan apa tengah hari ni? Nak park kereta dekat mana ni? Nak semayang kat mana ni? Semua tu. Itu semua diambil kira. Semua perlu diambil kira. Silap kadang-kadang. Silap seminit ni habis. Dia punya rosak habis. Semua habis. Yalah. Duit-duit pun boleh habis. Yalah, kadang-kadang kita nak naik kereta kenapa lewat kita seminit. Tapi seminit tu maknanya kita akan lewat lagi mungkin 1 jam. Jadi kena dirancang dengan baik. Betul. Lepas tu mungkin contohnya pergi sekolah bawa bekal. Pergi sekolah jual. Tempat kerja ke bawa bekal semua itu. Dan kita kena belajar. Kita kena ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita jadi sukar. Macam mana nak mencari sumber keuangan? Contohnya, antara sumber yang paling Tok ingat yang boleh buat kerja lah. Tapi kena pandai juga. Contohnya, ada dulu kawan Tok pergi Singapura. Dia belajar. Okay. So, Singapura,
kelebihan dia beli satu air dan bahan untuk cuci kereta. Dia cuci kereta di Singapura. Oh. Dia belajar di Singapura. Jadi hari-hari dia cuci kereta. Hari-hari. Sementara dia lepas belajar dia cuci kereta. Lepas tu dia buat anggap cuci kereta ni mau senam. Jadi badan dia pun sihat. Jadi dia belajar pun dapat. Betul. Duit pun dapat. Betul. Jadi belajar pula puasa juga maknanya. Puasa pun ada. Jadi kita kena lihat banyak aspek. Jadi kadang-kadang tak perlu apa satu beli je beza antara kita berjaya atau tidak berjaya. So sekarang kawan Tok Ki tu masih dia berjaya, dia orang berjaya. Ada seorang tu dia datang Kuala Lumpur, duit tak ada. Keadaan pun sukar. Jadi apa dia buat? Dia tengok keliling rumah, tengok macam tepi-tepi hutan ni yang banyak ada adalah daun pisang. Betul. Jadi dia buat keputusan dia nak jual daun pisang. Anak 5 orang lepas tu dia pelajar anak di semua 5 orang keluar negara hasil daripada jualan goreng pisang, daun pisang saja. Oh ya? Walaupun dia berjaya nak jadi kereta ada benda akhirnya dia berjaya pasal supermarket semua perlu daun pisang. Betul. Jadi dia pula tanam pula pisang dekat bukit orang tu. Tak nak marah dia. Yelah. Jadi kita kena berfikir sebab mendatangkan hasil kan? Ya. Bukan goreng pisang saja. Kalau kita katakan kita tanam ulam raja cukup sihat. Betul. Kita nak beli satu ikat pun RM2. Setuju. Jadi kena cari. Ulam raja ke, daun kaloi ke, whatever lah. Faham, betul. Kita kena explore dan mengkaji. Contohnya, ini air ni. Berapa ringgit ni? RM1.2. RM2 Tak ambil RM1.2 lah, paling murah. Kalau di Petronas sampai RM2 RM2.7. RM2 ke gitulah. Minyak lebih kurang. Minyak RM1.6. RM2.2. Tak, untuk 600 ml RM1.6. Air ni RM2. Masuk akal ke tidak? Macam mana kita ditipu yang menjadikan minyak dan air yang mudah diperolehi dengan minyak yang berbilion itu harga sama. Baru terfikir. Lepas tu kita pula ambil air ni, biasanya beli tak habis minum pun, setengah buang. Jadi kita kena ubah. Kita kena segera merawat keadaan dengan mengubah pegangan kehidupan kita. Jangan bazir makan sikit sudah lah. Makan sikit jadi sihat. Betul. Okey, betul juga. Macam baru terfikir bila Tok Ki cakap air lebih kurang juga. Memang tak masuk akal. Tak masuk akal lah. Tapi dah gitu rupanya, maknanya kita perkasakan keadaan itu. Okey, kita jual air. Masalahnya boleh. Ada orang yang boleh jual, beli pos ni dalam mungkin 5-60 sen. Ataupun kurang lagi. Boleh jual. Murah lagi. Dan benda ni datang keuangan. Kalau di China sekarang ni, billionaire jual air masak je kan? Jual air mineral saja. Masya Allah. Hebat. Jadi kena. Dan kita pun kena hebat. Pasal Allah janji manusia ini adalah sebaik-baik kejadian. Betul. Islam pula. Jadi kena buat. Betul. Kena buat sesuatu. Anak-anak jadi luar biasa. Okey, betul. Kita program even dengan anak-anak. Kena ada program. Kena ajar mereka disiplin. Anak-anak, okey, dia nak cuti. Sebulan sekali balik rumah tok. Okey. Ada duit simpanan. Ada kaedah macam mana nak cermat penggunaan barang. Kalau kita tak cermat, dahsyat dia memang. Contohnya bawa kereta kan. Bawa kereta tengok lampu merah. Betul. Tekan minyak lagi. Dan sampai kena berhenti break makan. Break tu habis tak? Lama-lama habis. Orang pakai tayar boleh 2 tahun. Ada yang 3 bulan dah habis. Orang bengong ni pakai tayar 3 bulan 4 bulan habis. Ya, betul. Makan dalam pasal tak check. Jadi ini semua kehidupan ni yang perlu kita perkasakan dengan usaha kita membawa perbezaan ini. China datang sini contohnya tak sampai satu generasi Lim Gotong dapat tanah berpuluh ribu hektar. Macam mana? Betul. Jadi billionaire dalam satu, kenapa kita tak dapat? Kita lagi warga negara lagi ni kan. Lagi kita tak dapat lah. Contohnya macam yang baru-baru ni dekat mana? Pahang. Ya. Durian tu kan. Macam mana dia orang boleh lepas? Iyalah.
Tanah apa raut tu. kira-kira dia. Tapi yalah memang salah. Pasal askar kita yang meneroka tanah pun kena penjara sampai 2 tahun, denda RM50,000. Ni apa benda ni? Siapa yang mendenda? Apa benda masalah sangat? Undang-undang ni untuk keadilan. Apa-apa yang tidak adil itu bukan undang-undang. Betul. Tetapi perkara ini berlaku. Jadi kita kena bersungguh-sungguh menentang sebarang kemungkaran. Macam dia orang berapa ribu ekar tanah diambil. Tak ada kenapa lagi. Tak ada apa pun. Pokok tebang pun tidak lagi. Tapi akhirnya tindakan diambil oleh autoriti tebang pokok. Toki pun taklah setuju juga. Walaupun dia salah, kita tak payahlah buat salah. Betul. Maknanya kita buat betul. Pada pokok ni ditebang, mungkin kita bagi kepada askar-askar bencin. Seorang ambil 1 ekar. 1 ekar. Seronok lah dapat 1 ekar ni. Jadi pada ataupun diusahakan untuk negara lah. Ya, kena sesuatu. Jadi jangan ikut emosi. Kita kena berfikir juga. Contohnya kita berperang, sekali ni kita dapat balik Palestin. Kalau kita dapat Palestin, cuba bayangkan. Dapat balik Israel. Okey. Lepas tu kita roboh semua bangunan. Elok ke? Yelah, betul lah tu. Ada ke guna atau pokok-pokok ada korma semua potong? Tak begitu. Jadi betul. Okey. Okey. Satu lagi. Isu DBKL. Yang baru-baru ni. Pasal Abang Belon lah. Pasal siapa lagi? Pakcik Petai tu. Kan? Sepatutnya dia orang, yelah pada saya macam patutnya dia orang cakap elok-elok ke ataupun ni kan. Tapi sebab dia akhlak. Sebab itu Rasulullah dihantar untuk membetul akhlak. Betul. Yang mana akhlak tu tak betul lah tu. Yang kau nak pergi pukul orang semua nak buat apa? Tambah patah riuk orang tu lah. Jadi tak boleh. Benda-benda macam ni tidak boleh dibenarkan. Tidak boleh diberi peluang pun. Jadi ini juga jadi perpecahan di antara orang Islam yang sudah lemah. Betul. Berperang pula dengan orang Islam. Jadi ini tak boleh. Kita tak setuju. Benda-benda yang seperti ini perlu ada keadilan yang jelas. Bangsa lain tak ada pun macam tu lah. Tak ada. Bangsa lain tak ada bully orang. Ni pergi college pun nak kena bully dulu. Apa punya bengong tak tahulah. Nilai tak ada harga. Pasal kita tidak mendidik anak-anak kita. Jadi masalahnya kita tu. Datangnya adik-adik tu, anak-anak cuba kena hormat, kena ajar disiplin ni. Kena diajar. Benda ni tak ada jalan murah. Mudah. Tak ada. Kita kena buat sungguh-sungguh. Betul lah tu. Semuanya datang daripada family lah. Daripada ibu bapa. Kalau tanpa didikan ibu bapa yang betul, anak-anak habis lah. Tapi pasal kita tengok ibu bapa pun kadang-kadang tidak mendapat pendidikan yang betul. Pasal kita tengok kita telah dijajah beberapa tahun. Jajah 500 tahun. Jadi otak kita ni habis diprogramkan supaya mematuhi apa yang dirancang oleh penjajah. Itu pun satu benda yang amat jelas. Faham. Betul lah tu. Benda tu sangat main peranan lah. Sebab yelah kita dijajah pun lama. 500 tahun. Jadi kalau kita tangkap belang, kita letak dalam kandang, selama 500 tahun, letak dengan ayam, dia pun ingat dia ayam, dia pun tak tahu nak terbang. Betul. Dia pun tak ingat dah nak terbang macam mana. Dia tak ingat. Dia pun tak berani. Jadi kita kena ajar. Benda yang betul lah. Dan kita kena buat benda ni bersungguh-sungguh. Kita kena contoh di hari ini, malangnya Malaysia tidak melaksanakan semangat patriotisme pada rakyat Malaysia. Siapa nak ada kena bahasa Cina? Betul. Tapi jangan silap. Bila Tok Ki cakap jangan bahasa Cina, bukannya kita cakap jangan belajar bahasa Cina. Kalau Tok Ki jadi menteri, Tok Ki paksa setiap orang Melayu kena belajar bahasa Cina. Satu ilmu dia, belajar bahasa India. Betul. Apa masalah? Pergi India, pergi Cina boleh hidup. Ini Malaysia pun tak boleh hidup. Jadi kita kena ubah. Yelah sebab sekolah pun dia orang dah belajar. Ini tak boleh. Maknanya sebab tu ada benda-benda yang
boleh diterima, ada benda-benda yang tak boleh diterima. Tak boleh diterima. So pasal isu abang di BKL tu Tok Ki sangat-sangat membantah. Dia kena diajar. Maknanya dia tidak ada nilai-nilai keislaman. Walaupun dia Islam. Ya, patutnya ajar okey jangan macam ni, ataupun beri lesen, ajar dia ajar cara macam mana nak buat lah. Nak hidup. Pasal orang nak hidup, bukan dia nak mencuri. Kita kadang-kadang kita pelik, polisi yang dibuat oleh orang-orang kita ni kadang-kadang bengong, tak masuk akal. Contohnya kita bawa orang Palestin datang ke sini. Betul. Okay. Atau kita bawa orang Rohingya. Datang kita selamatkan. Alhamdulillah kita selamat. Tapi kau tak boleh kerja. Habis kau nak makan apa? Apa yang orang tu nak buat lah dekat Malaysia. Jadi kena rancang semua tu. Sebelum buat sesuatu lah. Ni sebenarnya kerajaan juga sebenarnya. Memang ada kelemahan kita. Macam Tok Ki ingat. Contohnya kalau boleh, orang Rohingya ni, Rohingya pun ada negara tapi hancur. Betul. Melayu Campar pun ada negara hancur. Okey, betul. Pasal ditawan. Kalau Tok Ki ada kaedah. Dia cakap orang Rohingya, tak apa. Kau tak payah belajar. Kau pergi berlawan, belajar apa ni? Tentera. Bukan. Belajar berlawan dalam konteks apa tu yang macam boxing, bukan boxing. Sekarang dia world apa? Muay Thai, MMA. MMA. Belajar MMA. Contohnya. Atau belajar Muay Thai. Atau belajar Taekwondo. Kalau dia betul-betul belajar, dia tak boleh kerja kan? Okey, belajar sampai dia champion. Kalau dia menang Olimpik, betul. Betul tak? Jadi kita kena tengok, kita kena beri ruang, kita kena bantu mendidik. Kalau dia menang Olimpik, dia dah jadi, dia selamat satu dunia pun orang respect dia. Betul. Jadi kena begitu. Kena macam tu. Tapi tengok macam kita bagi can dekat orang Rohingya kan. Datang Malaysia. Lepas tu dia buat kepala pula kat dalam Malaysia ni. Yelah, dia tak buat apa. Kita lah salah. Contohnya kita kata, okey, kau datang sini kau belajar buat elektronik. Belajar je. Ni tak bagi benda. Apa pun tak boleh. Tu yang dia besar kepala lah. Bukan besar kepala. Dia pun nak hidup. Dia pun manusia juga. Betul. Takkan nak biar dibuli macam dulu orang Indonesia. Indon lah hina. Kita pun tak hormat. Kita pun tak pandai hormat ke orang. Yelah, macam mana kita nak dihormati? Tapi kan macam abang yang acik yang petai tu kan. Kan dia meniaga tepi jalan. Lepas tu dia suruh tutup lah bagai kan. Lepas tu macam yang orang dekat pasar Selayang lah kita ambil. Banyak orang luar yang meniaga kat sana. Dia orang tak nak kacau pula Tak lah, kadang-kadang ada kira-kira. Ada kira-kira Jadi kita kenalah, pasal kita kena didik orang kita supaya hati mereka ini terkesan kepada kebaikan. Ini kita kena ajar, keluarga kita pun kita kena ajar macam anak-anak ini. Anak-anak, kau ingat kau perlu belajar, perlu jadi pandai, perlu buat sesuatu yang baik. Betul. Tapi yang paling penting cari keberkatan. Anak bertanya apa keberkatan? Duit, jangan ambil duit orang. Buat kerja terbaik. Kerja 8 jam kena cukup. Jadi dia dididik dengan proses kebaikan. Faham? Jadi dia besar pun, aku nak cari keberkatan. Bukan nak cari pangkat. Pangkat tu akan datang. Ya, selepas semua tu berkat lah kan. Ya. Kalau berkat, sedikit pun melebihi. Kalau tak berkat, banyak pun tak ada erti. Betul. Tak berkat banyak pun tak ada erti. Jadi kita kena ajar. Proses pendidikan ni amat penting. Untuk bawa, untuk kita berdakwah. Salah satu yang paling penting adalah dakwah. Dakwah, betul. Kita buat dakwah apa? Apa yang kita buat dakwah? Kita buat dakwah. Bagi ceramah kat orang. Ceramah kat siapa dia? Ilmu pun tak ada. Ilmu pun tak ada lah. Betul. Share ceramah. Ya, itu je lah yang boleh. Nak kena buat bersungguh-sungguh. Takkan mudah sini. Itu nak pergi syurga senang macam tu je. Paling senang, paling mudah anak sendirilah kan. Kita ajar. Dah mula dengan anak. Kalau kita nak cerita luar susah. Anak sendiri pun tak ajar. Anak sendiri pun tak ajar, betul. Macam mana nak kita nak ni kan? Ya. So kena mula daripada keluarga tu sendiri. Sudah tentu. Okay. Faham. Dan ini benda yang praktikal, benda yang betul-betul. Kadang-kadang sikit je.
Yang penting okey kena ajar integriti. Nak ajar hormat pada ibu bapa pun tak ada. Betul. Tengok sekarang budak-budak melenting-lenting kalau telefon dia kena ambil kan. Habis. Jadi mak pun lama-lama mak pun anak tak hormat. Ikut je. Yep. Tapi dia macam satu ni tau. Macam okey. Bila kita bagi anak telefon, lepas tu nanti anak bila kita minta dia akan meronta-ronta lah, macam tu kita cakap kan. Lepas tu bila kita tak bagi nanti orang akan cakap, tengok mak bapak dia. Macam ada satu persepsi yang mana dia macam dia abaikan. Kita kena ajar. Anak-anak cakap, okey kau hari cuti, papa mama bagi 2 jam je tengok telefon. Kena dia ajar. Faham. Tapi kadang-kadang budak ni bila kat sekolah dia macam bila dia berkawan kan, bila dia bergaul dengan orang, memang. Jadi dia ada influence macam memang itu sudah tentu. Itulah cabaran kita. Kita pula yang kena kita pergi sekolah, lah. kita pergi bekerja pun kita dapat banyak pengaruh ke luar. Betul. Setuju. Okey. Lepas pada isu, tapi sebelum isu yang Abang Belon dengan ni kan ada lagi isu yang pasal pergi kuil tu. 3 individu yang mana katanya kena dibekukan tak boleh kerja kan selama ada terms dia lah. So pendapat Tok Ki macam mana tu pula yang pendapat Tok Ki sampai dia mudah sangat sebenarnya. Asasnya kehidupan ini kita kena perkasa diri. Okey. Kita kena kuatkan diri kita. Kita kena berjaya. Okey. Pasal kalau kita tak ada prinsip-prinsip tertentu, maka apa yang nak dia pegang? Dia kena ada asas, prinsip yang kita pegang. Prinsip. Kita tak nak tipu orang. Betul. Kita tak nak bully orang. Betul. Kita tak nak orang bully kita. Betul. Kita nak ada upaya. Kita nak ada kebolehan. Itu yang kita kena. Ni nak suruh cuci cermin pun tak tahu. Nak pergi apa? Cuci cermin pun tak tahu. Tak reti lah. Macam mana nak cuci cermin? Nak cuci kereta pun tak reti. Kononnya beria-ria. Tapi ini yang asas. Asas dia tak ada. Okey, faham. Tengok sampah kutip. Dia bukan susah. Tengok sampah kutip. Kita akan dikenali. Contohnya dia ni kalau sampah dia kutip. Nama kita pun senang je dipasarkan. Dipasarkan. Ini tak ada. Jadi sampai dia orang kena pergi kuil minta maaf dan sebagainya. Siapa suruh dia bengong? Itu bengong nombor 1. Sepatutnya dia orang tak perlu buat benda tu lah. Dia buatnya apa benda? Pergilah mahkamah kalau nak. Sebab benda ni boleh naik mahkamah. Ya. Tak perlu pun pergi sampai sana. Tak ada. Dia orang ada kena saman ke? Boleh kena saman ke kalau macam tu sebenarnya? Semua orang boleh kena saman. Kita buat benda yang berlainan je, orang boleh saman kita pun. Tapi tak apa, kita kena cari jalan yang betul. Dan bina kekuatan melalui persamaan. Kita wujudkan kumpulan yang boleh bantu kita ni. Kalau tengah malam kereta rosak, nak call siapa pun tak tahu. Tak boleh nak call siapa-siapa lah. Tak ada orang. Jadi kena wujud itu semua. Elektrik padam pun macam mana nak buat ni? Betul. Siapa ada kita masalah nak call besar macam mana ni? Jadi kita kena bina. Kita kena ada program kita tu. Kita panggil macam Reforma 5. Mana reform 5 orang ni kita sentiasa kita pun pergi mana-mana ke beli makanan, beli untuk dia juga. Pasal nak wujudkan persahabatan yang kita tidak ada. Orang Melayu jadi paling senang tak ada. lah. Jadi apa-apa jadi pun kita senang sebenarnya. Ada orang yang ada lah. Ya. Betul. Setuju. Sahabat ni penting lah. Memang terlalu penting. Sebab tu Rasulullah ada sahabat. Betul. Tapi kita bukan nak buat sesuatu dengan merancang. Kita kena rancang baik-baik. Betul. Rancang dan plan baik-baik. Kalau tak plan benda tu, habislah. Kalau kita gagal merancang, mudah merancang untuk gagal. Betul. Alhamdulillah. Dan ini kena dibuka pintu hati orang-orang kita supaya dia faham. Kita juga pun tak faham. Kadang-kadang kita cuba sampaikan, lepas tu dia tak faham, dia bash pula kita. Dia macam tak boleh terima. Kena kita terbuka. Okey. Apa yang tak setuju, okey kita cerita. Apa ada masalah? Kalau betul. Aku salah,
aku betul kan? Tapi kalau kau salah, aku betul lah. Betul kan? Jadi sebab tu kita kena ada wujud, contohnya grup-grup muda ni yang boleh buat sesuatu yang menggerunkan musuh-musuh kita. Kita kena gerunkan musuh-musuh kita. Betul-betul. Kita, bila kita kuatkan kelebihan kumpulan kita, kita kuatkan supaya ia menjadi kekuatan kepada kita, dan bila kita kuat, tak ada siapa nak ganggu kita. Dia kena begitu. Bukan untuk perang, untuk mengelak perang. Untuk mengelak perang supaya musuh gerun dengan kita. Ya. Satu. Yalah, kalau musuh kena tengok ini anak raja, dia tak kacau lah. Betul. Tapi kita bukan anak raja masalah. Jadi kita kena perkasakan diri dengan cara macam mana. Contohnya buat kumpulan yang boleh tolong semua orang, panggil lawyer. Jadi orang pun pandang. Sebab tu orang Hindu dia maju dalam masyarakat pasal dia lawyer dia bantu dia 100%. Orang Melayu tidak membantu. Kurang sangat orang Melayu membantu sebenarnya secara ikhlas. Secara terang-terangannya banyak kan tidak menolong. Ada kat sana kat sini sampai sudah dia tak tolong. Tak tolong. Dia kalau boleh bagi tahu elak, dia kan. Dia kalau boleh nak elak daripada menolong. Sebab mungkin tak dapat benefit apa-apa kot. Memang mungkin. Pasal baik ditolong Cina dapat upah. Dan orang Melayu juga kurang menghargai. Dan tak pandai berterima kasih. Itu pun memang dahsyat sangat. Allah. Walhal kita patutnya orang yang bersyukur. Betul. Orang yang bersyukur akan Allah bagi tambah lagi, kita pun tak pegang. Bersyukur pun tidak Jadi kadang-kadang apa yang kita dapat itu memang padan dengan muka kita. Kena dengan kita sendiri ya. Kelemahan kita sebab sendiri. Kita lemah. Jadi atasi lah, bukan tak boleh. Sepatutnya kita atasi kan. Kena atasi. Okey. Apa nak tanya lagi? Ada sikit lagi. Sikit lagi. Alright. Lagi 10 minit. Okey. Okey, macam mana kalau kan Tok Ki dah buat persatuan ni dah lama, selama 28 tahun. Betul kan? So, ada lagi yang masih tak tahu pasal PPIM. Ada lagi yang masih tak tahu macam mana aku nak contact PPIM ni Macam mana aku nak dapatkan pertolongan ataupun sebarang ni lah nasihat daripada PPIM ni. Macam mana cara dia orang nak ni dengan ni? Di era sekarang ini. Okey. Nak mencari dia tak susah. Betul. Tapi hendak atau tak hendak. Kita kena cari. Kita cari ya. Kita kena wujudkan network. Kita wujudkan kaedah-kaedah mana orang ni bila dia ada masalah, dia kena cari kita. Kena cari. Pasal kita tidak mainkan peranan yang memberi kepentingan kepada kewujudan kita. Betul. Kalau orang kena, ni kena cari. Lama-lama adalah kepentingan. Betul. Kita buat persatuan ni bukan ada apa pun. Betul. Nak tolong. Tanpa duit, tanpa apa. Boleh je. Betul. Cuma nak bantu lah. Betul vaksin. Kita lawan. Betul. Macam contoh Dr. Roland baru ni kan. Kes kita. Tahu tu. Okey. Bukan mudah tu. Hampir 4 tahun 4 tahun lebih berperang. Jadi baru kena ada ni lah. Kena ada kesungguhan sebenarnya. Dan barulah dapat istiqamah tu sebenarnya dia lebih penting daripada apa bunyi karamah. Okey. Betul bukan pasal kita ni keramat ni kita boleh faham. So yang mana yang nak ni boleh carilah, korang Google lah. Dia kena cari. Kena cari Google pun ada. Lepas tu ada macam-macam lagi. Macam-macam boleh. InsyaAllah PPIM akan membantulah. Kalau nak sebarang pertanyaan ke apa. Hendak membantu. Kita ada buat macam-macam projek. Buat bantuan. Nak tawarkan bantuan diri kita. Betul. Kalau kutip sampah je pun dah banyak mana kita boleh buat. Yelah contoh macam Tok Ki ada buat ni kan sumbangan kepada rakyat-rakyat dekat Palestin, betul? Ya. Pun ada juga kan? Boleh, ada. So yang mana yang nak beri sumbangan bolehlah terus ke PPIM punya website ataupun kontak pada diorang lah. So last Tok Ki, sedikit kata-kata untuk penonton Tok Ki. Orang Melayu, orang Islam perlu berubah. Perlu bersedia untuk berubah. Okey. Dan bersungguh-sungguh nak mengubah. Kalau tidak, kita akan diubah.
akan diubah oleh anasi-anasi luar. Kita akan terkeluar daripada apa yang kita ada sehingga kita tak ada apa-apa. Jadi terpulang pada kita apa yang kita nak buat dan perbuatan kita itu bersungguh-sungguh. Maknanya kena buat dengan penuh kesungguhan. Penuh kesungguhan. Amanah. Dia kena amanah. Tidak. Amanah masa pun tak ada. Amanah apa pun tak ada. Betul. Jadi macam mana? Layak ke kita menerima kebaikan? Itu janji Betul. Allah ni. Allah janji. Allah janji. Kalau kita bantu orang, Allah bantu kita. Tak bantu percaya? kita. Betul. Betul. Percaya tak? Percaya. Kita buatlah. Contohnya. Lepas tu kalau kita tengok janji Allah, mintalah nescaya Allah akan kabulkan. Tapi ada syarat. Baikkan makanan. Baikkan makanan. Ataupun kita sedekah. Kita bagi satu, Allah bagi balik 700. Itu semua dah tertulis. Betul. Jadi kita kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh berdoa. Allah, kita bila berserah pada Allah, Allah akan percaya. Okey. Faham. Okey, Tok Ki. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas perkongsian Tok Ki hari ini. Alhamdulillah semuanya dah selesai. Yang mana yang nak cari Tok Ki ataupun senang cerita PPIM lah. So korang boleh contact ke PPIM sendiri. Website PPIM ada ataupun Facebook PPIM ada. Okey. So sampai sini je hari ni. Untuk hari ni mungkin akan datang ada boleh lagi insya-Allah. Boleh cari soalan-soalan yang suka-suka. Lebih sukar lah. Ini sebab baru kira pertama kali. Okay. Betul. So insya-Allah ada lagi. Kita tak tahu bila, tapi nanti kita akan nantikan lah. Aturkan. Ada beberapa. InsyaAllah kita akan mula program. Okey. Dalam insyaAllah selepas bulan raya ni, program nak memperkasakan diri. Memperkasakan diri. Kita tak mau lagi dihina. Kita tak mau lagi dipandang rendah. Pasal kalau kita dipandang rendah, tak ada erti kehidupan kita. Betul. Kalau kita dihina. Betul. Tapi kita kena tahu juga, kalau kita lemah, kita akan dihina. Tak payah nak marah Cina hina orang Melayu. Betul. Orang kita Melayu sendiri pun lemah. hina orang Melayu. Adik-beradik pun boleh hina kita. Betul. Jadi kita perkasa diri, sama-sama kita kuat. Okey. Dan boleh, formula tu Tok Ki akan share. Okey, Dan insya-Allah. akan nampak kejayaannya Tok Ki rasa dalam masa 2-3 bulan. Insya-Allah. Tunggu, cari peluang kita duduk. Okey, boleh. InsyaAllah. Okey, gang. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang mana belum follow dulu. Yang ni subscribe. Jangan lupa. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.